Kenapa ada orang tenang walaupun ekonomi jatuh dan ada orang panik walaupun gaji dia besar, tuan-puan? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Sebenarnya, tuan-puan, jawapan ni dah ada lebih 1000 tahun yang dulu, tuan-puan. Dalam kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, bagi dia ajar satu formula kewangan yang sangat power. Dipanggil 771. 7 tahun pertama, tuan-puan, zaman senang. Nabi Yusuf ajar, tuan-puan, simpan sebanyak mungkin. Bukan masa untuk kita boros, tapi masa untuk kita kumpul aset. 7 tahun kedua, zaman susah. Masa ni, orang yang ada simpanan, dia akan survive. Tak perlu panik, tak perlu berhutang. Dan 1 tahun yang terakhir, tuan-puan, ekonomi pulih semula. Orang yang dah bersedia dengan simpanan, tuan-puan, mereka akan bangkit lebih kuat. Ada yang cakap masa ni, kita boleh enjoy dengan hidup kita lah. Okey, masalah hari ni, tuan-puan, ramai orang terbalik. Zaman senang habiskan duit, zaman susah baru nak fikir buat simpanan. Masa tu, tuan-puan, dah terlambat sangat-sangat. Sebab tu, tuan-puan, saya pilih untuk simpan emas, bukan untuk cepat kaya, tapi untuk hadapi 7 tahun yang susah yang kita tak nampak, tuan-puan. Sebab itulah ramai orang hari ni simpan emas sebab ada kebocoran duit. Simpan duit dalam bank bocor, simpan dalam tabung haji asyik keluarkan balik, simpan dalam ASB pun asyik terbelanja je. Maka mereka tukar strategi mereka untuk belajar simpan emas, tuan-puan. Dapat duit bonus, dapat duit gaji hari ni, belajarlah menabung minimum 10% daripada hasil pendapatan, tuan-puan. Menabung sikit-sikit dekat akaun MyGAP ni. Tuan-puan, akaun MyGAP ni dia macam akaun bank, tapi akaun bank kita simpan duit kan. Yang ni kita simpan emas, tuan-puan. Kumpul sikit-sikit sampai capai grade emas, tuan-puan nak, boleh keluarkan saja emas fizikal. Paling best sekali, boleh simpan serendah RM100. Yang paling orang suka, tuan-puan, akaun MyGAP ni tak ada komitmen bulanan. Ada duit boleh simpan, tak ada duit tak perlu simpan, tuan-puan. Bagi siapa-siapa ni tahun 2026 yang belum lagi ada akaun Mababigo, nak dibantu, rujuk pin video saya atau isi borang saya kat bawah ni untuk saya guide, tuan-puan, simpan emas sampai kaya.